Kalau fiber is back, benda simple tapi orang malas nak buat. Setiap kali kita balik daripada laut, balik daripada mancing ke, island hopping ke, sport fishing ke, tak kisahlah apa aktiviti dekat laut tu, benda ni jarang ataupun ramai yang malas nak buat. Kalau orang buat pun jarang-jarang. Ada setengah tu saya tanya tak pernah buat langsung. Ni dipanggil reflushing water ataupun kita masukkan air tawar di dalam kita punya hose ni supaya kita nak bagi, kalau kata orang bahasa kita, bilah balik lah enjin kita selepas seharian dah bermain dengan air masin. Macam mana? So kita tengok ni, setiap enjin ada tak kira lah enjin brand apa pun, Yamaha, Suzuki, Honda, asalkan enjin 4 stroke ada semua. Okay, so kita pun buka. Okay, bila kita dah buka macam ni, apa yang kita perlu buat? Kalau kita nak mudah, kita boleh cari satu kepala dekat DIY pun ada jual, pasang, boleh sambung dengan paip air. Tapi jika kita, tempat kita tu jeti, kita tidak ada paip air ataupun hose air, kita boleh je ambil apa-apa sumber air untuk kita masukkan dekat dalam ni sebanyak 20 liter tanpa hidupkan enjin, untuk kita neutralkan balik laluan bekas air masin dalam kita punya body ni. Dia akan keluar ikut lubang-lubang yang dia ada dekat bawah ni. Lepas dia keluar semua, awak pun pasanglah balik. Senang je, benda ni sangat simple. Tapi benda ni lah, walaupun dia simple, benda ni lah ramai orang malas nak buat. Tapi nak suruh enjin tahan lama. Itulah antara faktor-faktor kenapa jangka hayat enjin kita ni berbeza-beza. Sebab kadang-kadang penjagaan dia. Okay, dapat Okay, lepas tu pasang balik. Beres!